Kepada sesiapa yang nak belajar leadership ke, nak improve leadership ke, saya recommend satu movie ni. Nama The Kingdom of Heaven. Lakonan Orlando Bloom sebagai Valiant of Ibelin. Tapi saya bukan nak kongsi pasal Valiant ni. Saya nak kongsi pasal ada dua orang legenda ni. Nama Salahuddin Al-Ayyubi, ketua tentera Islam, dan Baldwin IV, ketua tentera Salib yang menjaga Jerusalem. Pada masa tu, Salahuddin lead tentera Islam lah. Bala tentera dia banyak. Dan sama juga dengan Baldwin IV, dia lead tentera Salib ni pun dengan bala tentera yang banyak. So nak jaga cerita, kedua bala tentera ni bertembung lah. Tapi yang menariknya, apabila dua leader ni bertembung sesama sendiri, diorang dua ni berborak dan ada bersefaham sama sendiri. So tak jadi gaduh peperangan tu. Dan yang bestnya, dua-dua ni menunjukkan karakter yang baik. Sedangkan mereka dua ni musuh. Dan Baldwin IV ni dia sakit. Dan Salahuddin ni, walaupun Baldwin IV ni musuh, Salahuddin ni hantar pakar kesihatan dia untuk rawat Baldwin ni. Dan dari sini kita boleh belajar bahawa seorang leader ni bukan hanya sekadar lead tentera yang besar dan power strategi semata-mata. Bukan. Leader yang baik adalah yang mempunyai karakter yang baik. Dua-dua ni dia tak terus perang. Tapi mereka berdua mendapat persefahaman yang baik dan lalas tak jadi gaduh. Dan dua karakter ni boleh kata dihormati oleh dua golongan, iaitu of course yang minat tentera Islam. Dia akan suka Salahuddin, pada masa yang sama menghormati karakter Baldwin ni. Sama juga orang Kristian yang suka kata salib, akan rasa Baldwin ni hebat, pada masa yang sama respect karakter Salahuddin ni. Dan daripada movie ni kita boleh nampak paradigma ataupun contoh teragung seorang leader yang baik ni bukan sebab strategi, bukan sebab power and dominance, tapi sebab karakter yang baik.